Selatan merupakan laluan perdagangan antarabangsa yang sangat penting kerana menghubungkan Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan dengan Timur Tengah serta Eropah. Sebahagian besar perdagangan dunia melalui perairan ini sekaligus menjadikannya nadi ekonomi global. Selain itu, kawasan ini kaya dengan sumber semula jadi seperti petroleum, gas asli dan hasil perikanan yang menjadi sumber pendapatan serta jaminan keselamatan makanan kepada negara-negara pesisir. Namun begitu, kepentingan strategi ini telah menimbulkan pertindihan tuntutan antara China, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Perbezaan tafsiran undang-undang laut dan tuntutan sejarah menyebabkan berlakunya ketegangan maritim di rantau Asia Tenggara. Jika tidak ditangani secara diplomasi dan berlandaskan undang-undang antarabangsa, pertikaian ini berpotensi menjejaskan kestabilan serta keselamatan serantau. Konflik di Laut Cina Selatan melibatkan 6 negara utama iaitu China, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan. Pertindihan tuntutan kedaulatan ini berpunca daripada kepentingan strategik yang tinggi di kawasan tersebut, khususnya di sekitar Laut Cina Selatan. Kawasan ini merupakan laluan perdagangan antarabangsa yang penting serta dipercayai mempunyai sumber asli seperti petroleum, gas asli dan hasil perikanan yang melimpah. China menuntut sebahagian besar kawasan tersebut melalui tuntutan ke-9 garis putus-putus, manakala negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei membuat tuntutan berdasarkan Zon Ekonomi Eksklusif Z, masing-masing selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCLOS. Taiwan pula mengekalkan tuntutan yang hampir sama seperti China kerana faktor sejarah dan politik. Pertindihan tuntutan ini paling ketara di kawasan Kepulauan Spratly yang terdiri daripada ratusan pulau kecil, beting dan terumbu karang. Walaupun kebanyakannya tidak berpenghuni, kedudukannya amat strategik untuk kawalan ketenteraan dan perkapalan. Beberapa negara telah membina kemudahan seperti landasan udara dan pos ketenteraan bagi mengukuhkan tuntutan masing-masing. Keadaan ini meningkatkan ketegangan diplomatik serta menimbulkan kebimbangan terhadap kestabilan serantau. Sekiranya tidak ditangani melalui rundingan dan kerjasama antarabangsa, konflik ini berpotensi menjejaskan keamanan, keselamatan serta hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat. China menggunakan konsep garisan 9 putus 9-dash line sebagai asas tuntutan maritimnya di Laut Cina Selatan. Tuntutan ini merangkumi hampir keseluruhan kawasan laut tersebut berdasarkan dakwaan sejarah dan peta lama yang dikemukakan oleh China. Melalui pendekatan ini, China mendakwa mempunyai hak kedaulatan ke atas sumber semula jadi seperti minyak, gas dan hasil perikanan di kawasan berkenaan. Walau bagaimanapun, tuntutan tersebut sering dipertikaikan kerana ia bertindih dengan zon maritim negara lain serta tidak selaras sepenuhnya dengan prinsip undang-undang laut antarabangsa moden. Sebaliknya, Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain berpandukan kepada United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982 dalam mempertahankan hak zon ekonomi eksklusif masing-masing. Berdasarkan UNCLOS, sesebuah negara berhak menuntut sea sejauh 200 batu nautika dari garis pantainya untuk tujuan penyerkaan dan eksploitasi sumber laut. Pendekatan ini berasaskan kerangka perundangan antarabangsa yang diiktiraf secara global. Oleh itu, percanggahan antara tuntutan garisan 9 putus China dan tuntutan Z negara-negara ASEAN menjadi punca utama ketegangan serta pertikaian berterusan di rantau tersebut. Malaysia kini berdepan dengan kehadiran kapal pengawal pantai asing di zon ekonomi eksklusif negara, termasuk laporan bahawa kapal pengawal pantai China dilihat berhampiran kawasan eksplorasi minyak dan gas milik Malaysia.
Kehadiran kapal-kapal ini menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan aset strategik negara, terutamanya dalam industri tenaga yang menjadi sumber pendapatan penting. Situasi ini mendorong pihak berkuasa Malaysia meningkatkan rondaan dan pemantauan maritim bagi memastikan keselamatan laluan perairan serta melindungi hak kedaulatan negara di Z daripada sebarang ancaman atau pencerobohan. Dalam konteks diplomasi, Malaysia menegaskan pendirian bahawa tuntutan China di Laut China Selatan tidak diiktiraf oleh Malaysia. Tindakan kapal pengawal pantai asing di kawasan tersebut dilihat sebagai cabaran terhadap hak kedaulatan Malaysia dan undang-undang antarabangsa, khususnya Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai undang-undang laut. Malaysia menekankan kepentingan penyelesaian pertikaian secara aman dan berlandaskan undang-undang antarabangsa sambil mengekalkan kehadiran maritim yang kukuh bagi melindungi kepentingan negara dan memastikan kestabilan serta keselamatan rantau laut China Selatan terpelihara. Untuk bahagian ini, saya ingin fokuskan lebih kepada Pulau Batu Putih sebagai contoh bagaimana pertikaian wilayah boleh menimbulkan implikasi besar kepada Malaysia, khususnya dari sudut kedaulatan negara dan kepentingan ekonomi maritim. Walaupun pulau ini kecil kedudukannya yang strategik di laluan perdagangan, antarabangsa menjadikan sangat penting dalam memastikan keselamatan perkapalan dan kestabilan aktiviti ekonomi serantau. Dari aspek ekonomi, ketidakstabilan di kawasan sekitar Pulau Batu Putih boleh memberi kesan kepada keyakinan pelabur serta kelancaran perdagangan laut kerana laluan ini merupakan antara yang paling sibuk di dunia. Sekiranya berlaku ketegangan berpanjangan, kos logistik dan insurans perkapalan boleh meningkat sekaligus memberi kesan kepada rantaian bekalan global. Selain itu, isu kedaulatan juga berkait rapat dengan hak terhadap zon maritim di sekitarnya yang boleh melibatkan aktiviti perikanan serta potensi pembangunan ekonomi maritim jika diurus melalui kerjasama dua hala. Dari sudut politik dan diplomatik pula, pertikaian Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura menunjukkan bagaimana isu wilayah boleh ditangani melalui saluran undang-undang antarabangsa. Kedua-dua negara memilih untuk membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang akhirnya menghasilkan keputusan pada tahun 2008. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Malaysia terhadap penyelesaian konflik secara aman tanpa penggunaan kekerasan serta mengekalkan kestabilan hubungan dua hala. Selain itu, tindak balas Malaysia juga melibatkan pengukuhan rondaan maritim oleh agensi keselamatan di samping menegaskan pendirian diplomatik melalui rundingan dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Langkah ini penting bukan sahaja untuk mempertahankan kepentingan negara, malah memastikan keselamatan perairan serantau serta imej Malaysia sebagai negara yang bertanggungjawab dalam pengurusan konflik antarabangsa. Dari sudut ekonomi, Pulau Batu Putih mempunyai kepentingan strategik walaupun saiznya kecil kerana terletak di laluan perkapalan antarabangsa yang sangat sibuk di Selat Singapura. Kawasan perairan di sekitarnya merupakan sebahagian daripada rangkaian perdagangan global yang menghubungkan Asia Timur, Timur Tengah dan Eropah. Penguasaan ini terhadap kawasan memberi kesan terhadap keselamatan pelayaran, kos logistik serta keyakinan pelabur terhadap kestabilan laluan perdagangan serantau. Selain itu, hak kedaulatan terhadap pulau ini turut mempengaruhi tuntutan zon maritim di sekitarnya yang berpotensi melibatkan aktiviti perikanan serta pembangunan ekonomi maritim jika diurus melalui kerjasama dua hala. Kepentingan ekonomi Pulau Batu Putih juga lebih terselah daripada sudut tidak langsung, iaitu melalui peranannya dalam memastikan kelancaran sistem navigasi laut. Rumah api Horsburgh yang terletak di pulau tersebut berfungsi sebagai panduan penting kepada kapal dagang, sekaligus menyokong aktiviti ekonomi di salah satu laluan perdagangan tersibuk di dunia.
Sekiranya keselamatan maritim di kawasan ini tergugat akibat pertikaian berpanjangan, ia boleh memberi implikasi kepada rangkaian bekalan antarabangsa serta kedudukan Malaysia dalam ekonomi serantau. Konflik persepadanan dan tuntutan wilayah bertindih merujuk kepada pertikaian kedaulatan antara negara terhadap kawasan maritim atau daratan yang mempunyai kepentingan strategik, ekonomi dan keselamatan. Dalam konteks Malaysia, isu ini melibatkan kawasan maritim seperti Laut Cina Selatan serta pertikaian khususnya kepada Pulau Batu Putih, Petra Bancah dengan Singapura. Konflik sedemikian memberi implikasi signifikan terhadap struktur sosial budaya masyarakat, khususnya komuniti sepadan seperti yang digambarkan dalam slide melalui ketegangan identiti dan solidariti sosial serta gangguan jaringan sosial komuniti sepadan. Yang pertama, ketegangan identiti dan solidariti sosial. Konflik wilayah lazimnya meningkatkan sentimen nasionalisme dan menajamkan sepadan identiti antara komuniti negara yang terlibat. Apabila tuntutan kedaulatan diperdebatkan, masyarakat di kawasan sepadan sering mengalami ketidakpastian identiti, kebangsaan dan rasa kebersamaan akibat naratif politik dan media yang menekankan kedaulatan wilayah. Dalam konteks Malaysia, pertikaian maritim di Laut Cina Selatan menimbulkan kepekaan terhadap isu keselamatan dan kedaulatan sekaligus mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hubungan serantau dan kepercayaan antara negara jiran. Ketegangan identiti ini boleh menjejaskan solidariti sosial kerana masyarakat cenderung melihat pihak lain sebagai pesaing geopolitik, bukan kerjasama serantau. Yang kedua, gangguan jaringan sosial komuniti sepadan. Komuniti yang tinggal berhampiran sepadan lazimnya mempunyai hubungan rentas negara melalui kekeluargaan, perdagangan kecil, bahasa dan budaya. Konflik persepadanan boleh mengganggu mobiliti sosial, aktiviti ekonomi tradisional dan interaksi budaya rentas sepadan seperti yang dinyatakan di slide. Hal ini menunjukkan bahawa konflik wilayah bukan sekadar isu geopolitik tetapi juga memberi kesan langsung terhadap struktur sosial masyarakat sempadan. Yang ketiga, isu Pulau Batu Putih. Analisis terperinci Pulau Batu Putih dikenali sebagai Petra Bancah oleh Singapura terletak di pintu masuk timur selatan Singapura dan mempunyai kepentingan strategik terhadap laluan perkepalan antarabangsa. Pertikaian kedaulatan antara Malaysia dan Singapura bermula apabila kedua-dua negara mengemukakan tuntutan terhadap pulau tersebut. Dari sudut sosial budaya, pertikaian tersebut memperkukuh kesedaran nasional dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hubungan Malaysia-Singapura. Isu ini juga menjadi contoh jelas bagaimana konflik wilayah boleh memberi kesan kepada psikologi sosial dan solidariti kebangsaan. Tindakan Malaysia konflik persepadanan dan tuntutan wilayah bertindih merupakan cabaran geopolitik yang melibatkan kedaulatan negara. Malaysia mengamalkan pendekatan komprehensif dan berlapis bagi mengekalkan kedaulatan serta memastikan keamanan serantau selari dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan kerjasama serantau. Yang pertama, rundingan diplomatik dan kerjasama ASEAN sejajar dengan slide. Malaysia mengutamakan penyelarasan aman melalui diplomasi dan mekanisme ASEAN. Pendekatan ini berteraskan rundingan dua hala, dialog serantau serta pematuhan kepada undang-undang laut antarabangsa seperti United Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Dalam isu Laut Cina Selatan, Malaysia mengekalkan pendirian menyelesaikan pertikaian melalui dialog, pembinaan keyakinan dan usaha ke arah Code of Conduct COC bagi mengurangkan ketegangan dan mengelakkan konflik bersenjata. Pendekatan diplomatik ini menyumbang kepada kestabilan politik dan mengurangkan risiko eskalasi konflik. Yang kedua,
pengukuhan keselamatan sepadan melalui TLDM dan APMM Malaysia, memperkukuh kawalan keselamatan maritim melalui Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Penguasaan ini melibatkan rondaan berterusan, pemantauan zon ekonomi eksklusif, ZEE dan pelindungan laluan perkapalan strategi. Langkah ini penting bagi mencegah pencerobohan, aktiviti yang tidak sah dan ancaman keselamatan maritim di samping menegaskan kedaulatan negara terhadap wilayah yang dipertikaikan. Pengukuhan keselamatan juga melindungi komuniti nelayan dan aktiviti ekonomi maritim negara. Yang ketiga, pembangunan dan pelindungan komuniti sempadan Malaysia turut melaksanakan dasar pembangunan dan pelindungan komuniti sempadan bagi memastikan kesejahteraan sosial dan kestabilan ekonomi. Program pembangunan infrastruktur keselamatan komuniti dan pelindungan ekonomi tempatan membantu mengurangkan kesan konflik terhadap kehidupan harian masyarakat sempadan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keselamatan insan yang menekankan kesejahteraan masyarakat sebagai komponen penting kepada keselamatan negara. Kesimpulannya, pertikaian maritim khususnya di Laut Cina Selatan serta kes Pulau Batu Putih Petra Bracha membuktikan bahawa isu wilayah bukan sekadar persoalan geografi tetapi turut mempengaruhi identiti nasional, solidariti sosial dan keselamatan komuniti sempadan. Keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada tahun 2008 yang memberikan kedaulatan kepada Petra Bracha kepada Singapura menunjukkan kepentingan prinsip kawalan efektif, effective control dan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa dalam menyelesaikan pertikaian wilayah. International Court of Justice ICJ pada tahun 2008. Kes ini menjadi bukti bahawa mekanisme kehakiman antarabangsa mampu mengelakkan konflik bersenjata serta mengekalkan kestabilan hubungan dua hala. Seiring dengan itu, tindakan Malaysia yang menekankan rundingan diplomatik, kerjasama ASEAN, pengukuhan keselamatan melalui TLDM dan APMM serta pelindungan komuniti sempadan mencerminkan pendekatan strategi yang seimbang antara keselamatan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan komprehensif ini bukan sahaja mempertahankan kedaulatan negara tapi juga memastikan keamanan serantau dan kelangsungan hubungan antarabangsa yang harmoni. Oleh itu, konflik persepadanan perlu ditangani melalui diplomasi berterusan, pematuhan undang-undang antarabangsa dan pembangunan sosial inklusif bagi menjamin kestabilan negara dalam jangka panjang.